Okey, cuba bayangkan macam ni. Ada orang tengah tidur, berdengkur pun duit dia masuk. Kita ni tidur berdengkur, esok pagi bangun, duit makin hilang. Bezanya apa? Sebab mereka ada sistem yang jalan sendiri. Tak kira mereka kerja ke, cuti ke atau tengah makan roti canai. Hari ni saya nak kenalkan anda dengan satu sistem power. Sistem usahawan emas Coswima. Sistem ni boleh buat anda rasa, alhamdulillah, tidur pun berbaloi. Hanya dengan RM50 setahun je, bukan sebulan, setahun je. Anda dah boleh jadi usahawan emas dan mula jana pendapatan pasif. Orang lain bayar Netflix pun lebih dari tu. Tapi Netflix tak pernah bagi komisen kan? 1. Komisen 5 level. Level 1 RM15. Level 2 RM10. Level 3 RM8. Level 4 RM6. Level 5 RM5. Mula-mula nampak kecil, tapi kalau rangkaian berkembang, anda tengah tidur pun duit masuk. Sedap kan tidur berdengkur tapi akaun tetap berdering. 2. Komisen jualan emas fizikal 5 level. Setiap kali ada emas fizikal terjual dalam rangkaian, anda dapat lagi level 1 RM15, level 2 RM6, level 3 RM3.50, level 4 RM2, level 5 RM1. Maknanya makin ramai orang jual emas, makin deras masuk komisen anda. Kalau makcik bawang kat pasar pun boleh gosip sambil jual emas, anda tak nak ambil peluang ni? 3. Komisen emas digital 5 level. Level 1, 2%. Level 2, 1.2%. Level 3, 0.8%. Level 4, 0.5%. Level 5, 0.2%. Ni style passive income yang betul. Orang beli emas digital seciput pun, anda tetap dapat bahagian. Orang lain shopping Shopee, anda shopping duit. 4. Bonus tambahan khas untuk anda. Selain komisen emas, usahawan emas Coswima juga nikmati pelbagai bonus eksklusif. 1. Produk, peluang tambah pendapatan melalui jualan produk pilihan. 2. Marketplace, akses khas untuk promosikan dan berniaga dalam platform koperasi. 3. Voucher, tebus pelbagai barangan dan manfaat khas ahli. Bonus tambahan ini ibarat duit tepi yang sentiasa menambah nilai. Makin aktif anda, makin banyak manfaat terkumpul. Berikutnya adalah mengenai insentif sebagai usahawan emas Coswima. Pertama, insentif harian dan mingguan. Flash bonus. Lagi aktif anda, lagi laju income pasif bertambah. Jual 3 emas fizikal seminggu, dapat RM20 terus. Saja 5 ahli baru seminggu, dapat RM25 terus. Bonus masuk auto ke e-wallet. Lagi rajin, lagi laju masuk. Nak laju macam duit gaji masuk pagi, petang dah habis pun boleh. Kedua, insentif pembelian dan simpanan Smart Gold berkumpulan. Simpanan 10K sebulan dapat RM100, simpanan 50K sebulan dapat RM500, simpanan 100K sebulan dapat RM1,000. Senang cerita, lagi besar simpanan kumpulan anda, lagi besar ganjaran. 3. Kenaikan pangkat usahawan atau career path. Junior usahawan, daftar je automatik. Senior usahawan, jualan 10K tambah 5 downline aktif. Ada tambah 1% override, minimum 100. Eksekutif usahawan, jualan 50K tambah 15 downline aktif, tambah 2% override, minimum RM1,000. Master usahawan, jualan 200K tambah 50 downline aktif. Nikmati override, bonus khas, sijil, penghargaan. Income minimum RM5,000. Ni macam naik pangkat dalam game, tapi reward dia duit betul, bukan skin karakter semata. 4. Bonus leadership. Kalau pasukan anda capai jualan bulanan RM50,000, RM300 bonus, RM100,000, RM700 bonus, RM250,000, RM2,000 bonus, RM500,000, RM5,000, tambah insentif emas, RM1 juta, RM10,000 bonus tambah pakej pelancongan luar negara. Boleh honeymoon free tu, tinggal bawa pasangan je. Kalau bujang, boleh bawa mak sekali. Mak mesti bangga.
Anak aku pergi umrah sebab jual emas, bukan jual minyak lintah. Kesimpulan, inilah kehebatan sistem usahawan emas Koswima. Bukan sekadar jualan emas, tapi membina rangkaian, naik terpimpinan dan cipta aliran pendapatan pasif yang berterusan. Jangan tunggu kaya baru nak mula, sebab nak kaya, kena mula sekarang.